perjalanan belajar dekat Politeknik Inline, macam mana boleh mula-mula tu memohon untuk belajar di Politeknik Inline? Dia asalnya lepas habis SPM tu, arwah mak saya sakit. Dia sakit buah pinggang, kena dialisis kan. Lepas tu tak ada pendapatan sangat, keluarga yang sederhana. So lebih fokus untuk bekerja lah time tu. Tapi disebabkan ada support daripada mak saudara sebenarnya. Mak saudara dia jumpa dengan arwah mak. Dia kata rugi habis SPM tu kerja. So masa depan tu dia kata macam sebenarnya saya ni boleh pergi lebih jauh lah kalau belajar lah. Ada posisi macam tu. So then dia kata mohon. So bila dah mohon, bila paksa saya mohon, saya pun buka lah apa tu, satu nama web tu UPU. Saya mohon je mana yang ada, termasuk Politeknik. Dan bila dah mohon tu, masa tu dah start kerja dah pun, kerja dekat kedai alat tulis. Part time. Part time. Masa lepas habis SPM.